Hey guys, Walwi a partner, come back to my channel. Iskandar ya. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, konten kita pada hari ni apa dia? Aku nak pergi buka puasa dekat luar. Sebabkan hari ni Ramadan yang ke-6. Betul, yang ke-6 Ramadan ni. Cepat masa berlalu kan. So, hampa nak tahu aku buka puasa kat mana? Hampa tunggu kan ni nah. Okay guys, lawan ni aku dah on the way dah. Aku pun dah keluar dah dari sini. So, kita tunggu apa akan terjadi nah. Let's go. Okay guys, aku dah sampai dah. So, lokasinya aku tulis dah situ. Okay, time ni kami dah habis dah makan semua. Cuma nak kemas-kemas je macam lipat tikar apa semua. So, kita dah guna tempat orang kan. Kita kena kemas balik lah kan. So, bertungkuh ilmu lah. So, aku tak mau cakap banyak. Terbuang-buang masa. Ayo guys. So, waktu ni aku tak tahu nak buat apa. So, aku jalan-jalan je situ. Dia hari ni tak ramai sangat orang buka puasa itu kan. Sebab tak ramai lah. Okay guys, kami lah ni tengah perjalanan nak balik dah. So, lepas penat buka, kita balik rumah tu. Tak apalah guys, aku pun tak mau cakap banyak. So, hampa tengok je lah nah. Ni aku on the way nak balik tau, dengan muka macam ni. Tu dia baru. Okay guys, aku rasa video kita sampai ni saja. Aku pun dah sampai rumah dah. So, aku minta maaf lah kalau video ni pendek. Memang pendek pun. Video ni singkat aja sebab waktu aku buka puasa tadi pun aku tak tunjuk kan. Sebab kan ramai orang kan. Sebab aku lagi mana nak sandar phone aku lagi. Lepas tu aku harap hampa enjoy lah dengan konten aku kali ni. So, jangan lupa like, comment and share, okay? Semoga kita berjumpa lagi di next content, okay? Okay guys, Assalamualaikum, bye.